Baik, kembali kita ke podcast PPD JB #kongsi sedikit. Baik, kita dah sampai pada soalan yang kelima tuan untuk perjumpaan kita pada kali ini dan podcast kali ini. Baik tuan, salah satu daripada objektif dalam reformasi sekolah adalah tentang memperkasakan peranan JPN dan PPD. Malah perkara ini juga dalam amanat daripada YB Menteri Pendidikan pun dia ada menyatakan Jemaah Nazir akan ke PPD untuk membuat audit bagi menyemak reformasi yang dijalankan di PPD. Jadi tuan, bagi pada pandangan tuan, bagaimana audit PPD ini boleh menambah nilai peranan PPD dalam menyokong sekolah? Silakan tuan. Baik, soalan yang baik. Kita sebenarnya sambut baik saranan yang bawa menteri tentang PPD juga harus diperkasakan dan dia harus diukur, dinilai. Dan dalam kes ini Jemaah Nazir yang diberi mandat, saya sebenarnya tak ada halangan. Dia adalah satu perkara yang baik. Cuma dia naklah dipastikan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur kecemerlangan PPD, selain daripada outcome-nya, keberhasilannya, proses-proses bagaimana kita melakukan itu harus diangkat. Sebagai contoh, kita tak boleh lari daripada perkara-perkara besar dalam fokus-fokus utama dalam reformasi sekolah. Antara fokus utama dalam reformasi sekolah ialah tentang bagaimana kita harus memperkasakan PPD, peranannya. Peranan PPD memberi sokongan dan bimbingan. Artinya audit harus menyentuh tentang bagaimana sokongan diberikan kepada rakan-rakan dekat PPD. Sama ada dari jawatan atau dalam kalangan PPD itu sendiri yang menggerakkan learning organisation mereka supaya mengubah banyak perkara dan PPD menjadi pegawai yang relevan. Bila pergi sekolah dia jadi pegawai yang relevan. Dia ada knowledge yang orang mungkin tak ada. So ini cara untuk memberi sokongan. Sokongan ini pula harus dikaitkan dengan perkara-perkara yang berlaku dekat sekolah. Macam tadi, antara perkara besar dalam reformasi ialah memperkasakan sekolah. Memperkasakan sekolah dalam intervensi, kita sebut tadi kan sebelum ini. So intervensinya adalah dipastikan adalah intervensi yang betul, yang engage dengan masalah sekolah. So perkara-perkara ini harus datang dari PPD. So PPD harus ada knowledge, harus ada kepakaran supaya dia benar-benar boleh engage dengan apa yang sekolah perlukan. Itu baru satu cerita. Sama juga dengan perkara-perkara lain. Antara fokus lain yang dalam reformasi sekolah ialah tentang mengoptimumkan potensi sekolah. Ada sekolah yang boleh capai tahap cemerlang, tahap yang kriteria pertama, cemerlang kriteria kedua, sekolah inspirasi dan sebagainya, inspirasi. Sampai tahap mana dia boleh pergi? Kalau kehadirannya memang boleh pergi sampai tahap 90%. So peranan kita ialah memberi sokongan dan bimbingan sampai boleh pergi 90%. Ini naklah diukur. So bagaimana diukur? So Nazir harus faham tentang ukuran-ukuran, tentulah tentang bilangan bimbingan. Ukuran-ukuran tentulah tentang kualiti bimbingan. Ukuran-ukuran tentulah tentang feedback bimbingan supaya dia benar-benar menjadi perkara yang engage dan menyokong reformasi sekolah. Reformasi sekolah yang sedang berlaku sekarang cuba memperlihatkan melalui 9 strategi utama kan, daripada bagi mencapai 4 objektif. 9 strategi ini sebahagiannya adalah peranan yang harus dibuat oleh PPD. Misalnya tentang bagaimana untuk membina ekosistem yang holistik. Peranannya ialah tentang bagaimana PPD harus membina satu engagement dengan banyak pihak. So ini harus diukur. Ukuran-ukuran dekat PPD kena engage dengan matlamat, fokus, objektif, strategi yang telah digariskan dalam reformasi sekolah. Kalau dia benar-benar berlaku, dia memberi impak. Dan kita sambut baik tentang saranan menteri. Kita harap Nazir juga turut memahami tentang apa yang telah digariskan sebelum ini dalam reformasi sekolah, supaya perkara-perkara yang dilihat ialah benar-benar perkara yang memberi impak terhadap kecemerlangan sebuah PPD yang akhirnya nanti dapat diterjemahkan oleh sekolah dan murid. Tak guna kalau PPD diberi penarafan cemerlang, sangat hebat, cemerlang 100%, tapi dia tidak dapat diterjemahkan dalam arti kata yang sebenarnya. Kemenjadian murid, kehadiran murid, kemenjadian sekolah, penarafan sekolah, dan dia tak memberi makna kat situ. So dia jadi tanda tanya bagaimana sebenarnya ukurannya.
So message saya jelas. Saya setuju perkara yang baik, tapi hendaklah engage dengan perkara-perkara yang digariskan dalam reformasi sekolah. Reformasi sekolah. Lebih kurang macam itulah, Hafiz. Baiklah. Awak setuju, Hafiz? Saya bila tuan cakap ni baru saya nampak, baru saya terbuka mata untuk melihat tentang Kalau tak suspend juga. Saya pun sebenarnya ada sedikit macam tu lah tuan, macam uish, kita pun nak kena audit macam gitulah kan. Tapi bila tuan cakap sebenarnya perkara yang paling betul adalah kalau PPD ni membuat kerja dengan betul, relevan dengan keperluan sekolah, maka ia akan jadi lebih bermakna. Itulah yang sepatutnya diusahakan oleh jemaah nazir kepada kita nantilah. Baik, seterusnya saya banyak silakan. Fiz, kejap. Sebenarnya dalam banyak perkara yang dilakukan oleh mana-mana organisasi, terutama kepimpinan dalam pendidikan, do the right thing tu betul. Lakukan perkara yang betul. Sokongan adalah perkara yang betul. Bimbingan adalah perkara yang betul. Intervensi adalah perkara yang betul. Pemantauan sekolah adalah perkara yang betul. Pencerapan sekolah juga adalah perkara yang betul. Do the right thing, betul. Tapi seperkara lagi harus difahami tentang pendidikan ini adalah tentang do the right thing and the thing right. Betul. Lakukan perkara yang betul. Tapi hendaklah lakukan dengan cara yang betul. Pencerapan adalah perkara yang betul, tapi lakukan pencerapan dengan cara yang betul. CPD adalah perkara yang betul, tapi perkara yang betul adalah dibuat dengan cara yang betul. Apa lagi? Mengajar pun sama, perkara yang betul, tapi taklah dibuat dengan cara yang pemantauan pun adalah perkara yang betul. Walaupun ada orang yang mungkin tak selesa, tapi dia adalah perkara yang betul. Dan dia dah dibuat dengan cara yang betul. Disiplin pemantauannya mesti jelas. Proses pemantauan adalah jelas. Pemantauan dibuat dalam bentuk yang macam mana? Kalau dalam bentuk learning walk, dia naklah membaca tentang analisis trend. Pemantauan tidak boleh sekadar melihat satu perkara dan satu perkara jadikan asas bahawa ada masalah dekat sini. Takkan boleh. Dia naklah dengan disiplin tertentu seperti learning walk yang boleh membaca trend. So trendnya apa? Trend ini pun mesti sifatnya sekadar satu analisis. Yang trendnya apa? Bukan menuding jari kepada mana-mana. So ini disiplin yang kita lalui. Dia adalah perkara yang betul, tapi naklah dibuat dengan cara yang betul. Do the right thing and the thing right. Itu betul-betul lebih kurang. Betul. Bilangan bimbingan, kualiti bimbingan, dan betul. juga feedback bimbingan. Dia betul. So, perkara itu adalah perkara betul, tapi benda yang lebih penting adalah buat dengan betul. Bimbingan adalah perkara yang betul. Pegawai macam pergi sekolah, betul. Buat apa? Bimbingan, betul. Tapi naklah dibuat dengan cara yang betul. Yang betul.